Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Sasegila binti Jamaluddin bagi Bluetin Kalai School TV. Pada tanggal 4 November 2025 yang lalu telah dijalankan program latihan dan demonstrasi kebakaran peringkat Sekolah Kebangsaan Kalai dengan kerjasama daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Jeli. Program ini telah dianjurkan oleh Unit Hal Ehwal Murid di bawah kelolaan Unit 3K Sekolah Kebangsaan Kalai yang telah diketuai oleh Cikgu Nasrul Fadli bin Khalid. Rakan setugas Nur Aifatihah Iwani di lokasi. Ada butirannya. Projek ini dijalankan dengan kerjasama daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Jeli yang telah diketuai oleh Pegawai Bomba Kanan 2 iaitu Encik Muhammad Syahrin bin Muhammad Nasir. Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Jeli telah menjalankan demonstrasi memadam kebakaran dan menyelamatkan mangsa yang terperangkap di dalam bangunan. Muka dia terperangkap dalam bangunan. Sempat diselamatkan, telah diserahkan kepada pasukan 5RS buat perawatan awal dan terus hantar ke hospital. Taklimat kebakaran telah disampaikan kepada semua murid. Begitu khusyuk semua murid mendengar penerangan yang telah diberikan. Demonstrasi menggunakan alat pemadam kebakaran juga telah dijalankan. Anggota bomba telah menunjukkan cara yang betul memadam kebakaran menggunakan alat pemadam api. Murid-murid juga diberi peluang untuk merasai pengalaman memadam kebakaran. Guru besar juga tidak melepaskan peluang untuk sama-sama melakukan demonstrasi memadam api. Manakala Cikgu Asma telah mewakili guru melakukan demonstrasi memadam api. Setelah selesai demonstrasi memadam kebakaran, murid-murid prasekolah telah diberi peluang merasai pengalaman menaiki truk bomba. Begitu bersemangat dan teruja apabila dapat merasai pengalaman yang berharga ini. Murid-murid lain juga tidak melepaskan peluang untuk bergambar bersama anggota bomba dan merasai pengalaman berada di dalam truk bomba. Terima kasih rakan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bertemu kita sekali lagi dalam Buletin Kalai School TV. Saya Nur Ain Fatihah Iwani binti Muhammad Bayi. Hari ini kita berada di Dewan Anjung Bestari SK Kalai bagi sama-sama mengikuti program latihan kebakaran peringkat Sekolah Kebangsaan Kalai bagi tahun 2025. Bersama-sama kita pada hari ini adalah Tuan Muhammad Syahril bin Muhammad Nasir. Hai. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Encik terangkan secara ringkas tujuan utama latihan kebakaran diadakan di sekolah hari ini? Baik, terima kasih di atas soalan yang diajukan. Saya pegawai bomba kanan 2 Muhammad Syahrin bin Muhammad Nasir bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Jeli. Baik, soalan yang diajukan secara ringkas mengenai latihan hari ini. Alhamdulillah, latihan fire drill perlu di seluruh Malaysia perlu diadakan untuk melatihkan penghuni dalam bangunan sama ada premis kerajaan ataupun swasta, di mana program seperti ini perlu untuk melatihkan diri dan juga penghuni dalam bangunan keluar daripada bangunan tersebut jika berlaku sebaran bencana. Sebagai contoh, kebakaran, ancaman bom, banjir dan lain-lain disaster. Jadi, latihan sebegini perlu untuk melatih segala penghuni dalam bangunan keluar daripada bangunan mengikut main of escape. Dipanggil di mana laluan keluar ke tempat kebakaran. Laluan mendatang, menegak dan terus keluar daripada kawasan bahaya tadi ke tempat assembly point, iaitu tempat berkumpul. Jadi ini amat perlu untuk mencegah sebaran perkara yang tidak diingini berlaku. Apakah mesej keselamatan yang ingin Tuan sampaikan kepada semua murid dan guru pada hari ini? Sebaran bencana, kebakaran ataupun bencana alam lain perlu kita alert. Situasi-situasi sebegini kita perlu alert untuk langkah-langkah keselamatan diri. Yang pentingnya kita mesti mengetahui sebagai contoh akses laluan keselamatan, tempat berkumpul, sistem-sistem alat pengesan kebakaran dan juga sistem-sistem pencegah kebakaran yang berada di bangunan sekolah ataupun di premis. Terima kasih Tuan di atas kesudian bersama kita pada hari ini. Sampai di sini saja untuk kali ini. Saya Nur Ain Fatihah Iwani binti Muhammad Bayi menyampaikan untuk Buletin Kalai School TV. Kembali ke studio. Terima kasih rakan setugas Nur Ain Fatihah Iwani di lokasi. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Jeli di atas kerjasama padu yang telah diberikan bagi menjayakan program latihan dan demonstrasi kebakaran peringkat Sekolah Kebangsaan Kalai bagi tahun 2025. Diharapkan segala amanat dan panduan yang telah diberikan oleh anggota bomba yang terlibat dapat dijadikan panduan sekiranya berlaku kecemasan di masa yang akan datang. Sampai di sini sahaja daripada saya untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Nur Sasabila binti Jamaluddin, Kalai School TV, maklumat tepat dan terkini serta berinformasi.